Aku ada dekat kawasan Ipoh ni. Aku ada dengar-dengar ada satu gerai burger ni, dia punya harga dia Yahudi. Tak akan sampai. Mana pun. Tu dia One Alif Burger. One Alif Burger. Dia orang cakap kat sini keras harga dia. Kita mula kan. Assalamualaikum. Nak order burger boleh? Oh, keras harga kau RM19. Mahal tu. Serius lah. Buat dua lah macam ni. Dua. Keras harga dia, Mat. Kau tengok. Single RM10.50. Double RM19. Mahal. Betul lah dia orang cakap keras lah. Aduh, lambat. Aku tak suka tunggu. Kata 15 minit. Sekarang dah 20 minit. 20 minit dah lama dah. Berapa? Burger siap. Okay. RM31. Kau tengok burger RM31. Kami memang 2 jenis burger tau. 2 jenis burger. 31. Ni ada kisik lah. Ni aku cakap dulu. Aku nak buat review ni. Minta halal lah. Okay bang. Apa yang cakap boleh Boleh? Boleh, tak ada masalah. Teng, nampak? 2 burger RM31. Ni punya harga keras, Pat. Harga dia keras. Kau tengok burger ni. Ni dah bayam ni. Double. Ayam crispy double. Saya ada cheese. Untuk ayam double crispy ni, kau tengok aku cakap, ayam ni masin. Masin gila. Dia punya rasa tu, Allah, tak tahu lah. Dia punya rasa tu kurang sedap lah. Aku cakap kurang sedap je lah. Dia punya rasa ni untuk double crispy ni kurang sedap. Sos Parita, kau tengok yang ini pun sama. Dia tiru sebiji macam McD tau. Dia tiru burger ni sebiji dengan benda ni sebiji macam McD. Untuk apa tiru orang? Untuk apa? Kau potong burger-burger tepi jalan tau. Yang menjaga burger-burger tepi jalan, kau banyak potong lain tau. Dia punya sos bau kepam lah. Buat apa dia tiru McD? Pedas. Ni pedas tau. Banyak letak lada hitam. Jujur cakap pedas. Burger ayam crispy dengan sos Parita ni, untuk 2 menu ni, bagi aku tak baloi lah. Kalau aku datang dari Melaka, pergi Ipoh semata-mata untuk dia ni, bagi aku tak baloi. Dekat belakang ada lagi bang. Dekat belakang ada lagi? Ya. Kenapa kau tak luar benda ni? Kita boleh pusing. Memang kita nak buat macam tu. Ada yang murah lah, RM6, RM5. Kau ingat kau McD ke jual 6 burger je? Premium? Semua kedai cakap sama. Barang apa? Premium lah, barang sendiri lah, apalah. Ni dia. Ni kedai dia. Betul lah aku cakap. Memang dia ada 6 jenis burger tau. Dia ingat dia McD kot. Dia nak potong semua burger tepi jalan. Dia buat burger ni sebiji macam McD.